Hello geng, hari ni aku nak tunjuk korang macam mana cara aku buat nasi Arab ni dengan ayam mandi tapi style smoked chicken. Okey, mula-mula korang kena cari bini ataupun mak mertua yang pandai buat nasi Arab lah. Okey, dan ini pula adalah ayam perap yang aku buat. Ayam ni aku gunakan rempah kurma, aku gunakan maggi cukur rasa, aku gunakan garam gula, aku gunakan kunyit. Dan rasa dia korang kena test sendirilah sebab lidah kita ni lain-lain. Dan ini adalah resipi daripada mak mertua aku juga. Lepas tu korang gunalah tong bakar. Kalau korang tak ada tong bakar macam ni, korang gunalah air fryer ataupun guna oven. Tapi kalau korang nak senang kerja korang, lebih baik korang rebus dulu ayam tu, baru korang bakar. Korang tengoklah betapa cantiknya aku punya ayam ni. Lepas 4 jam kita dah bakar dia. Memang colour dia cantik lah. Kita salut lagi sekali dengan dia punya rempah dan kita bakar sekali lagi selama sejam pada suhu yang rendah untuk caramelizekan dia punya bahagian luar tu. Dan ini yang paling best lah. Korang gunakan aluminium tray dan korang letakkan ayam-ayam yang korang dah bakar tadi tu dalam aluminium tray tu. Kemudian korang letak balik dia punya rempah tu kan dekat ayam tu, supaya nanti bila kita bakar dia akan meresap ke dalam ayam tu. Itulah rahsia dia. Dan korang boleh gunakan aluminium tray yang macam ni dan aluminium foil. Kemudian korang panaskan balik lah selama sejam 2. Depends pada suhu yang korang buat. Tapi janganlah terlalu tinggi suhunya, sebab bila suhu yang terlalu tinggi, ayam korang boleh hangus kat dalam tu. Macam aku ni dalam 100 Celsius aku rasa, 100 ataupun 90 Celsius macam tu. 3 tray ayam korang tengok tu. Dia bila kita pakai aluminium tray macam ni kan, dia function dia macam oven tau. Dia akan kedapkan, tak adalah kedapkan, dia akan buatkan ayam kita masak lagi kat dalam tu dan buatkan dia jauh lebih lembut. Dan ini korang tengoklah betapa panasnya dia punya ayam ni kan. Dan dekat sini aku boleh dapat pastikan lah betapa lembutnya ayam ni, betapa smokinya ayam ni. Buatkan aku rasa terliur. Tapi nak buat macam mana, masa buka jauh lagi. Masa ni baru pukul 6. Dan korang tengoklah video aku makan masa ni. Memang tak ingat dunia dah. Kalau korang sudi follow lah.